Dan beberapa riwayat apa ni seterusnya tu pun lagu tu juga. Selagi ni iaitu dia kata Yahya bin Husain, dia kata saya dengar nenek saya meriwayatkan bahawa dia dengar Nabi SAW berucap dalam haji wada. Maknanya saat akhir dah Nabi SAW kata lagu ni lagi. Kata lagu ni lagi, iaitu walau istu'mila alaikum abdun, walaupun dilantik untuk memerintah kamu hamba yang memimpin kamu mengikut kitab Allah, maka kamu kena taat dan patuh kepadanya walaupun hamba. Jadi kalau kita perhati sini, mana saat akhir tu Nabi SAW kata tu, kira-kiranya ni lah hak ujungnya, hak ni lah hak jadi sampai bila-bila, kira-kiranya. Macam apa ni, Ibnu Khaldun, Anwar Shah Kashmiri dan ramai lagi, Baqillani, dia mengatakan tidak syarat Quraisy itu. Dan antara alasan mereka tengok ni haji wada ni, Nabi SAW kata lagu ni haji wada. Mana saat akhir, bukan kata hak ni Nabi SAW sebut dulu, lepas tu sudah mansuh. Tak. Sebab hak ni kemudian benar lah. Kalau dalam haji wada tu mana kemudian benar lah, tidak mansuh. Lepas tu dalam sejarah Islam ni pun kita tengok siapa kelan ini zaman kita ni kan, macam-macam kan, bukan semuanya Quraisy yang mengata. Lepas tu mereka banyak jasa kepada Islam, kepada umat Islam, kepada manusia, banyak jasa. Padahal dia tu bukan Quraisy pun. Boleh pun mengata dan diterima, ulama-ulama pun taat kepada mereka, ajak orang supaya patuh ikut pemerintahan itu di mana-mana pun kita tengok. Padahal dia tu bukan Quraisy. Kalau apa ni, Kesultanan Mughal di India, itu pokok Mughal lah. Hak dulu menghancurkan Baghdad tu, lepas tu masuk Islam, pergi di sana tu jadi pemerintah, jadi raja. Ulama-ulama ikut, patuh, dia ikut cara Islam juga. Begitu juga apa nama ni, Uthmaniyah tu, khilafah, dikatakan khilafah Uthmaniyah tu kan, hak tu pun bukannya pokok Quraisy, tapi berapa jasa mereka, sumbangan mereka. Boleh dikatakan sebelah barat tu Islam, siapa kelan ni pun jasa pokok ni lah, jasa pokok ni. Kalau pokok ni tak ada, negara barat hak learn ini tak ada Islam. Boleh kata begitulah, sabit dia. Ulama-ulama di masa tu tetap terima. Dan apabila Inggeris mari nak menghapuskan kerajaan Uthmaniyah, ulama-ulama tetap bela, pertahankan. Padahalnya tak ada Quraisy mana pun tak terima dah tu. Menunjukkan bahawa Quraisy itu dari segi keutamaan, dalam keadaan-keadaan tertentu, terutamanya di awal Islam. Di awal Islam tu, di mana kalau tidak Quraisy orang tak boleh terima. Kalau Quraisy barulah damai, semua boleh terima. Sebab apa? Sebab Quraisy itu dia ada kekuatan dia sebagai suatu bangsa kuat. Nabi SAW mengambil kira juga keadaan semasa. Sebab tu dia kata begitu. Kalau ambil juga orang lain, kalau nak ikut inna akramakum indallahi atqakum, jadi kocah. Tak boleh, maknanya kita tak boleh tengok dari segi teori saja, bahkan kita kena tengok kenyataan, keadaan semasa juga, dalam melaksanakan hadis-hadis Nabi SAW. Lepas tu riwayat lagi abdan habasyian dia sebut. Itu ada beza-beza ada. Abdan habasyian mujadda'an. Hak tu Imam Muslim mari dengan sanad dia yang berbeza tu nak menyebutkan sikit-sikit beza tu. Hak sini pula dia tak ada sebut habasyian mujadda'an tu, tak ada. Lepas tu ada sebut di Mina dan di Arafah. Haji wada tu mana pula tempatnya, di Mina ataupun di Arafah. Itu Imam Muslim mari banyak sanad itu. Jadi semuanya ini syaratnya iaitu patuh, ikut kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu syaratnya. Sebab dalam ayat Qurannya hak tadi ya, asasnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Tu asas tu. Asas politik. Hak tu cukup besar. Mari hak lain pun situ belakang. Ulil amri ni kalau hamba pun, ulil amri ni kalau orang huduh pun, ulil amri ni kalau bangsa pun dulu, tapi kalau dia ikut cara Allah dan Rasul, hak tu kita kena patuh. Hak tu kita kena patuh. Hak tu anaknya. Lepas pada tu Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Orang Islam kena taat dan patuh dalam perkara yang dia suka atau tidak suka, selagi tidak disuruh dia buat maksiat. Kalau disuruh dia buat maksiat, fala sam'a wala ta'ata, tidak ada sebarang dengar,
Tidak ada sebarang ketaatan. Jadi la nafi jenis. Nafi jenis ni dengar ke mana-mana pun tak boleh. Tak boleh. Nak patuh kau apa nama dalam bentuk lagu mana pun tak ada. Tak ada. Tak boleh. Kalau suruh buat maksiat. Kalau tidak suruh, kalau tak ada pasal, lagi senang kan? Lagi senang. Apalagi sudah ada pilihan. Ni cara Islam, ni tidak cara Islam. Apa dia ikut cara tidak Islamnya lagi? Dah ada pilihan. Lepas pada tu hak tadilah, hak kita pitah tadi, ambil hadis tadilah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Lepas tu hadis Ubadah bin As-Samit, dia berbai'ah dengan Nabi SAW untuk taat dan patuh dalam susah, senang, suka, tak suka, wa ala atharatin alaina, dan dalam keadaan diutamakan, dilebihkan orang lain daripada kami. Mana kalau pemerintah tu ada buat sesuatu lah, beri bantuan ke, beri apa-apa kepada orang lain, kalau kita tak, kita kena terima. Kita kena terima. Asalkan dia tu betul dah, molek dah. Nabi SAW dulu pun buat lagu tu juga. Ada kalanya orang dia bui tu tidak semesti dia sayang. Hak dia tak bui tu dia kata dia lebih sayang lagi. Nabi SAW pun ada buat lagu tu. Bukan orang panggil pilih kasih. Tak mesti kalau bui kau pada orang lain tak bui kita tu mana pilih kasih kau, ataupun dia apa-apalah kita kata. Tak boleh kita kata begitu. Ini adab lah ni, disiplin ataupun etika rakyat dengan pemimpin dia. Dan kita tidak berebut jawatan ini dengan orang yang layak. Orang yang layak. Itu hak berjanji. Kalau orang itu sudah layak, tidak berebut. Tu jangan direbut kuasa. Tu di antara hak Ubadah dengan sahabat-sahabat lain berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak layak, maknanya lagu lain pula. Ada perintia lah. Orang yang layak, ahli dia, memang sudah molek dah. Tu kita tak boleh rebut. Dia duduk, kalau dia kurang sikit pun tak apa. Asalkan dia ni boleh bicara, boleh gapo, tak apa. Inilah yang berlaku di zaman sahabat dulu. Hak ni kurang, tapi dilantik dia tak apa, terima ni. Hak ni budak lagi kena kira sama. Tapi sahabat semua patuh ikut dia. Walaupun dia budak lagi dah nak dilantik, tidak kata apa-apa dah, kita banyak jasa, kita orang tua lagi banyak pengalaman. Tidak lagu tu. Asalkan dia ke mana-mana pun dia layak, bukan tak layak. Budak pun balik dah, kuat dah. Orang zaman dulu tidak seperti kita. Tidak seperti kita dari segi gagahnya, kuatnya. Walaupun makan tidaklah mana pun kuat. Dia tak ada berebut. Tak ada pun. Dan kami berbayar untuk bercakap benar. Bercakap benar di mana saja kami berada. Dan kami tidak takut kerana Allah celaan orang yang mencela. Itu sahabat bai'ah ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rayak betul. Lepas pada tu, kerana Allah tak takut kepada siapa-siapa. Ikutlah orang nak kata gana pun tak kisah. Hak tu bai'ah. Hak ni ada kait dengan kau dia. Benar ini. Dia mari dalam bab ni, hak sesuainya, walaupun tidak khusus dengan bab ni, tapi dalam bab ni berkait dengan pemerintah lah. Pemerintah, kalau jadi pemerintah kena kecek betul. Kalau jadi rakyat pun, kalau pemerintah tak betul, tegur rakyat betul. Tak boleh duduk dia, kira biar boleh rakyat. Lepas tu ikut dia. Dia nak sepakat tak sepakat, Nabi kata dah. Kalau kita tak sepakat, dosa dia tanggung, kita lepas dah. Tapi kalau kita tak kecek, tak boleh, kena rakyat. Kalau hak mana tak betul. Lepas tu tak boleh takut orang nak kata. Tak boleh takut orang kata. Hak kita nampak betul, kita buat. Ikutlah nak kata gana. Begitu. Itulah sebab tu kita tengok sahabat-sahabat ni kan, dia tak kira siapa pun, dia kata depan-depan gitu. Dia tegur. Ada kalanya depan-depan gitu, ada kalanya dengan cara lain lah. Bila sahabat ni tidak tegur, maka itu menjadi bukti kepada kita bahawa orang itu tidaklah sebagaimana yang digembar-gemburkan. Misalnya hajat, banyak benar lah hak tak molek.
Tapi Ibnu Umar tu duduk jalan sekali dengan dia, hormat sangat ke dia.